Hari ni saya nak share 3 perkara yang akan terjadi sekiranya speed sensor ni rosak. Okey tuan-tuan, hari ni masuk bidik JLA 180 ke workshop kita. Jadi masa dia datang pun kereta ni dah problem lah. Kereta ni dah berat, dah tak nak bawa kan. Dia cakap steering pun dah berat, kemudian kat meter dia macam-macam lambang keluar. Technician dah buat check up, kita dah scan dan jumpa masalah tu lah. Masalah tu berpunca daripada dia punya speed sensor. Kat tangan saya ni adalah speed sensor untuk kereta ni lah. Jadi apa yang akan terjadi sekiranya speed sensor sebuah Mercedes ni rosak? Kalau nak diikutkan, speed sensor ni memang satu sistem safety yang dibuat untuk Mercedes lah. Tapi kadang-kadang dia dah jadi menyusahkan lah. Sebabkan satu benda ni, sensor ni rosak, kereta ni tak boleh jalan. Ada salah-salah kes yang kita jumpa menyebabkan kereta ni langsung tak boleh bergerak. Boleh start je, nak jalan langsung tak boleh. Hari ni saya nak share 3 perkara yang akan terjadi sekiranya speed sensor ni rosak. Yang pertama ialah, yang paling terang sekali, dekat meter kita akan keluar macam-macam lambang. Lambang ABS problem, lambang handbrake, macam-macam lambang. Bila owner tengok gambar macam ni, confirm lah takut nak bawa kan. Yang kedua, bila kita punya speed sensor rosak, gearbox kereta ni akan jadi gila. Kita masuk gear dia tak nak jalan. Kalau dia jalan pun berat, rasa macam ada benda yang tak betul kan. Ada setengah-setengah kes tu langsung tak berjalan pun ada. Yelah, safety kereta kan, lain kereta lain safety dia. Dan yang ketiga adalah dia akan ganggu sistem braking. Kereta-kereta macam ni dia ada ABS. Bila sensor ni rosak, sistem braking dia akan jadi gila. ABS dia tak function. Kalau kita brake, mungkin dia tak baca kita tengah brake kan, dan akan menyebabkan isu-isu safety yang lain lah, akan menyebabkan jadi bahaya lah. Selain daripada ABS kita yang problem, dia punya traction control pun dia akan off secara automatik. Jadi kalau kita bawa kereta dalam keadaan hujan dan licin, kita kena berhati-hati lah. Tapi tuan-tuan, saya nak tekankan di sini, kalau lepas tuan-tuan tengok video ni lah kan, tuan dapati ada simptom-simptom yang sama pada kereta tuan-tuan, tapi sesaja tuan-tuan jangan cuba-cuba beli benda ni sendiri dan tukar sendiri. Sebab tak semestinya apa yang kita share ni simptom-simptom tu sama. Kalau dekat sini memang kita tahulah sebab kita dah buat scan masalah dengan benda ni. Tapi kalau untuk tuan-tuan kat rumah tu, lepas tengok video ni, jangan tuan-tuan pandai pula beli benda ni. Tak semestinya kereta tuan-tuan tu rosak benda yang sama. Okey tuan-tuan, kalau tuan-tuan menggunakan kereta-kereta konti ataupun kereta JDM pun okey. Kalau ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan, nak datang servis, nak minta cek ataupun ada masalah macam ni yang tuan tak boleh nak settle kan, boleh datang ke Transmatic Automotive ni, section 15 Shah Alam. Kita buka hari-hari kecuali Jumaat. Dan kalau tuan-tuan ada sebarang soalan ataupun masalah mengenai kenderaan ataupun tuan-tuan nak minta quotation, boleh klik link kita di bio. Jumpa lagi. Bye-bye.